Memang lambat tuan sebab family saya buat awal tahun 2023. Hujung tahun 2025 baru selesai dan mula tahun 2026 baru tukar nama pentadbir. Sebab kami tanah Feda. Kalau tuan nak senang dan upah peguam je yang buat. Itulah sebenarnya dia ikut tanah dan tempat jugalah. Sebab saya kalau tanah Feda mungkin saya pun kurang lah submit. Cuma saya ada satu, dia memang lambat, itu pun sebab ada pertikaian. Kalau tak ada pertikaian sebenarnya sepatutnya tak lambat lah kot pada saya. Cuma kalau betul lambat, ya tak apalah, yang kes Puan Nuraini ni dah selesai. Kalau yang mana yang rasa lambat, baru 5 bulan tu sebenarnya biasa. Kalau dah pergi nak 6 bulan ke atas, boleh call pejabat tanya. Follow up, apa status. Tapi, itulah macam saya cakap lah. Ada tempat juga setahun juga. Yang saya submit, contoh saya submit kat Johor Batu Pahat, setahun juga. Dia baru panggil. Dia ikut tempat jugalah. Cuma kalau nak call, boleh call lah follow up pada saya.